Oh, tu dia. Oh, saya elok geng. Cuaca nampak elok geng, tapi panas lit-lit. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang pada sahabat-sahabat sekalian. Bertemu kembali bersama aku Fishing. So ceritanya petang ni aku tak memancing. Kita nak tahan ketam geng, tahan ketam. So tadi aku dah tahan ketam, lebih kurang ada 8 biji tangkuil geng. Aku guna umpan ikan bulan dengan ikan tilapia. Aku ada mancing ikan tilapia itu hari, tapi aku tak ada buat video lah. Aku plan ikan tilapia tu nak buat umpan satu-satu 3 jari lah. Lepas tu ikan bulan pun ada lagi yang aku casting tu. So ikan tu aku tak plan untuk makan. Aku buat tahan, buat umpan ni geng, buat umpan ketam. So aku sekarang tengah rehat-rehat geng dekat bawah pokok bawah pokok ni kan. Sementara tunggu ketam masuk, so kita berteduh dululah. Hari ni panas lilit geng. Panas lilit ni. Tengoklah dalam pukul 3.30 tadi aku tahan. So dah siap tahan semua 8 biji. Dah pukul 4. Dalam pukul 4 geng. So tengoklah geng, sejam nanti kita angkat macam mana. Semoga ada hasil geng. So hari ni air besar geng, cuaca pun panas. So hopefully adalah ketam untuk keluarga kita nak masak nanti geng. Kalau ada nanti kita update geng. So kita tak buat video tahan ketam, kita buat video untuk angkat saja geng. Semoga ada hasil, nanti kita angkat geng. Jom stay tune geng. Okay geng, tangkap yang pertama geng. Air dah start naik lah. Kita angkat. Bismillah. Nampak berat? Oh, ada geng. Wih, ada seekor. Oh, ada seekor geng. Alhamdulillah. Tu dia. Syukur alhamdulillah geng, ada seekor. Tu dia. Saya elok kat ni. Umpan ikan tilapia. Tu dia. Dia ada geng. Alhamdulillah. Ketam yang pertama. Geng, tangkap yang kedua. Air dah naik dah geng. Sikit lagi penuh ni takat ni. Dah hapus lah kawasan ni nanti. Tak ada geng. Buntal ni yang masuk. Tengok hasil. Ui, kenapa tu? Macam berat. Ada geng. Ada seekor. Tak besar, comel. Tapi boleh lah geng, buat lauk. Kita ambil ni. Alhamdulillah. Tangkul ni tenggelam dah geng. Tadi aku tahan kat sini, tenggelam lah. Bismillah. Ingat je. Ada geng. Alhamdulillah. Ada seekor. Alhamdulillah geng, ada seekor. Tu dia. Ada seekor. Dah 3 ekor dah geng. Alhamdulillah. Takut yang keempat, tapi tak ada dah tambah-tambahan. Tak ada, kosong.
Tak ada geng. Asam geng. Oi. Oh ada. Ada geng. Ui. Tu dia geng. Ui. Seko. Saya selok geng. Oh tu dia. Oh saya selok geng. Mantap. Kena upaya ikan bulan. Tu dia. Ketam yang keempat geng. Padu. Next geng, next. Ada ke? Ada seko. Comel. Comel je geng. Kita lepas balik lah. Itu dia. Kita lepas balik. Alhamdulillah. Ada kat masuk. Comel ingat. Okay. Pergi balik. Apa yang seterusnya geng? Ai, sangkut ke? Kosong. Tak ada geng. Sampai ikan bulan. Next. Last, tangkul last. Aduh. Ikan ni je. Okay, bye bye. Hai. Okay geng, aku dah siap angkat tangkul ketam 8 biji semuanya. So alhamdulillah hasil ni. Aku tunjuk hasil hari ni. Itulah, tak banyak tapi ada lah geng. Tu dia. Semua ada 4 ekor geng. 4 ekor. 2 ekor ni ada saiz sikit. Wela grade B. Ni kecil-kecil. Ni aku tak apa jugalah. Buat manis-manis dalam kuah kan. Alhamdulillah rezeki. So terima kasih kerana menonton geng. Semoga bertemu lagi pada next episode. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.